Best way to know, try do this. Jatuh kan? Cuba tarik, dia selalu yang 99 kalau tarik ambil diamond. tarik Untuk nas hari ni je. Kalau ambil yang tu tambah 250 sama. Ya, dekat luar pun masih beratur lagi awak. Dekat luar masih beratur lagi. So YB dengan Bella akan assist yang sempat saja. Mintaklah ni apa KD dia taklah calon bagi okey je malu dah besar-besar malu cakap je bagi tolong saya pakai lagi layak masih okay nanti YB terus sekali boleh tapi Babi kat sini dia minat nak beli lab pun diamond. Ni. Ya? Sorry? ni memang untuk ambil untuk Hello? nikah. Boleh tapi kena tanya kot berapa saiz. 0.1 atau Tak boleh banyak sangat Rizal. 78 masih boleh rasanya. Tapi kalau ikutkan diorang tak bagi sangat. Tapi boleh. sama je tapi decided which one. Casing nak ambil. Dan berapa which casing nak ambil. Dah drop dah tadi sebab dah terkeluar. Sekejap. Dah keluar. Kita masuk dia. Masuk sini. So this one dia better. So ada yang suka Nak apa? Nak saya checkkan saiz ukuran saya jari, tangan, kalau pakai macam ni dia hilang. Okey, boleh? So saya kena Dia lelaki memang boleh di hadis. Kalau di hadis senang sikit. Kalau di hadis senang sikit. Pada beautiful lah. Lab tu memang sangat cantik. Cik, yang Lab pro ni kita kena jaga. Kalau yang tempat lain kan dia dah boleh dapat yang fit ni. Tapi that's why over here you ada serial number dia. yang You can untuk even go woman dah tak wherever you ada. go you can check. Yang untuk men ada. In the diamond. Design dia saiz 8. Kalau nak Oh, ni besar sikit. Awak tadi awak ambil yang saiz. So, to know if you want to go deeper, sana dia punya device. You ambil, you boleh tengok the serial number kat dalam. You know exactly what the card is. Dia biasa tak yang woman ni tengok. ini yang woman. Tapi yang woman saiz 8 tak ada. Kenapa nak kena sama? Tengok itu beza dia. Dia beza lebar. So, it's actually Cakap pakai tembalan. Kalau lelaki punya 890. Tapi bila lelaki dia nampak cantik sikit lah. Dia tak nampak macam Perempuan lah. Betul sebab lelaki sesuai pen yang lebar sebenarnya daripada yang sikit. Kena awak sikit tebal tak? Okey, tak. Aku nak ni. Sini Kak. Maaf, saya nampak selalu belakang. Boleh. It's okay. Sini pula. Boleh. Okey, kita pergi fokus dekat Bella pula. Okey. So Bella dekat sana. Sorry tak boleh nak sebab kalau dari sini tak nampak Bella. So saya pergi sini. It's okay. So Bella dekat situ. So Zuri tak ada angle yang cantik untuk shoot Bella dekat situ. So Zuri dekat sini saja. kalau yang paling besar 89. 89. 890 kalau yang Cuba tengok. YB tengah close dengan customer. So harap dan let's say
Ini Yang paling This one size 18. ni kalau naik lebih sikit ni habis dah. Dan cincin tadi dekat yang tengah pakai. Oh, terus pakai. Oh, terus pakai. Oh, terus pakai. Masa di mana? Oh, terus pakai. Masa di mana? Oh, terus pakai. Masa di mana? Saya tak ada, nampak tak? Tak ada angle untuk ambil balance. Allah. Korang ada soalan, Min suka YB ke? Saya nak tanya korang tak suka YB ke? Kan Zack kan? Sini Zack. Korang tanya Zuri, Min suka YB ke? Asyik fokus dekat YB je. Siapa yang tak suka YB? Semua suka YB kan? Dia suka lah tu sebab dia pun tengok live ni. Betul kan Zack kan? Dia memenuhkan effort dia untuk tengok sampai petang hari cuti dia. Jadi dia guna data sebaiknya sebab dia pun tengok kat sini. Thank you Zack. Nampak? Suka macam mana? Dia suka yang Okey je. Bari yang dia kalau contoh sukan apa ada yang suka yang macam ni lain sikit dia apa-apa yang ni dia tanya apa-apa warna ada yang dia jadi yang dia pure Nak end live lah. dia tak ada Bye. dia tak ada apa-apa sangat Nak end live. tak ada apa-apa sangat Nak end live. ada yang dia jadi yang dia pure Nak end live lah. dia tak ada Bye. dia tak ada apa-apa sangat Nak end live. Tadi Dia minta. Oh, yang tu I nak juga. Boleh juga. bagi dia special price dia. Dia nak ambil ni siapa? Itulah tu. Sebab I nak ceritakan bila nak keluar dulu. Nanti I turun bawa balik. Boleh? Jom. Terasat. Dia nak gerak. Okey, nak gerak dah. Saya ada Bella dekat sini tapi itulah Bella. Ya Allah, ya Allah. Si. Pimpin bagi saya ni. Ni Erul pula. Okey, okey. Aduh. Ayo, Erul. Saya nak tapi Erul ganggu macam mana? Oh, clear ni. Korang Kak Zuri tak payah tapi off comment. Ya Allah, tengok Erul. Si Zuri cuba terbaik tau untuk korang. Walaupun si Erul ni dia tolak-tolak kita tolak dia balik. ada dua bit Bella mana? Bella dekat sana dah. Okey, jom. Okey, go. So, Bella dah nak balik tau. Bella nak balik. Boleh tak? Tak tahu. Ini siapa punya? ni tahu kita tahu masa sama Erul Spoon. Okey. Kita datang majlis. Cepat saja. Sebelah ni. Sebab saya sama tau. Bilang. Okey. Nampak bau. Ini kat sini lah. Yang tu lah. Nak tak? Nak Zuri join ke? Nanti nak ikut diorang sampai hantar diorang balik ke? Tak lah. Zuri tak layan pun komen. Kalau tak layan nanti boring. So Zuri layan lah. Okay, kita follow. Bagi Sorry. Tak boleh. kalau masuk dah sini Tak boleh masuk.
Okey, jom. Okey, syukur. Ni tolong bagi anak saya ke tahun? Yang sebelum, yang tinggi. Anak saya sebelum. Tu. Ya. Okey. Udah habis tak? Dah. Kita satu lagi foto ke depan je. Oh, ada foto boleh sekejap ya. Biarlah kita kena. YB tak? Sampai kat dia kan? YB. Bella. Ya, thank you. Welcome. Kejap tau. Bella ada dia nak cakap something dengan Neil dulu. Okay? Zuri garang tau. Zuri ni baran. Errol tepi lah. Kita nak cari Bella. Okay. Bella. Jom Bella. Jom. Okay. Sorry. This place kan? Assalamualaikum. So, we go follow. Okay. Okay, kita follow. Bella kat depan Finas. Okay, sorry. Bella mana Bella? Alright. Korang follow Zuri sekali tau korang. So jom. Jauh sangat. Follow sampai habis. Ya. Okay. Okay, jom. Raja. Hai. Assalamualaikum. Sama. Mana Errol? Errol mana? Okay. Sini. Mana Hafiz? Dalam? Sini Hafiz. Sini. Ramai orang. Ini last day semalam lagi ramai. Alhamdulillah. Okay, jom. Follow. Saya sini. Saya baru nak halang rupanya cik. Tak, ini geng dia. Oh, ya itulah. Saya? Oh, ya. Okay, Zuri. Zuri diberi. Okay tak? Clear ke tak korang? Sebab kat sini Ni, sorry, tumpang ya. boleh. Get ready. 3, 2, Tim kita masuk ramai. Video. Okay. Go. Alright. Jom lagi. Okay, bulu. Mana Bella? Bella kat sana lagi. Ayo. Excuse me. See, Bella. Nanti you masih. Dia sekali bukan saya ni. Dia rasa dah. Ha. Dia.
Bella, jom. Pergi, jom Bella, jom Bella, tolong. Okay, Zuri ikut. Walaupun Bella dah okay, jom kita ikut Bella. Sorry. Awak depan. Bella. Okay. Okay, korang kita follow YB. Okay, YB Mana dengan dia pergi, kita pergi. okay, jom. YB dengan Bella. Mana dia pergi, kita follow Orang jangan tak live, jangan live. Follow. Follow. Kita follow, korang follow. Okay, jom kita follow. Alright. Oh, silai. Nampak? Dia orang dah tunggu Bella dah kat sini. Sorry. Comel lah. See? Hati. Thank you. Bye. Kita follow tahu Bella ha. Korang kata Zuri lagi tak follow, kita follow sampai luar lagi. Are okay? Okay. Mana Bella YB? Oh tu YB ni. YB tengok ni sekarang. See? Dah nak pergi live. Itulah tu. Dia orang nak request join sekali. Okay. Setakat ni saja. YB, thank you. Thank you YB. Terima kasih. Hidup bang. Pasis lah. Ya, Bella tak buat apa-apa. Zuri pun nak ni. Mana? Boleh end? Okay, Errol cakap dah boleh end. So you guys nak end dah? Baca balik dulu. Ha. Kita nak end live. Bye. Okay. So much. Sorry kalau ada apa-apa. Tak apa. Sorry tak. Thank you korang. See? Alah kita nak salam Bella. Tudung biru. Tudung biru. Dia orang tanya. You, manager Bella. Okay. Bella. Okay. Saya nak salam korang untuk Bella. Bye. Bye. Ni nampak tak? Bella menari untuk korang lagi. Okay, bye Bella. Thank you. Bye. Jadi. Sebab dia orang ada nak pergi tempat lain lagi. So korang, thank you so much korang. Nampak tak? Okay, dah? Alright. So itu sahaja untuk hari ni. Thank you guys untuk hari ni. Dan juga korang jangan lupa untuk datang ramai-ramai dekat PICC sempat lagi sehingga jam 10. Ya, nampak tak? Zuri sampai last tu siap bagi korang lagi. Bella siap lagi, dance lagi untuk korang. Nampak? Zuri tunjuk untuk you guys.
Lepas ni diorang ni lagi ada nak buat kerja tempat lain lagi. So you guys, thank you so much yang dah follow kedai Cincin Ampang. Dan juga jangan lupa untuk follow kita lagi. InsyaAllah kita ada I'm not sure ada event lagi ke tak, tapi Zuri akan cuba. Bukan. Okay, so itu sahaja untuk hari ni korang. Kita dah nak end live dah. Alhamdulillah.